program yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Kedah untuk membantu rakyat miskin di setiap daerah di dalam Kedah, memberi tanah Desaku Sejahtera. Seorang satu lot dijangkakan satu daerah 100 lot. Cuma yang di sini nak sebut benda tu bagus, cuma apabila benda ni berlaku pertama buat di daerah Padang Terap. Di daerah Padang Terap pun setakat lah ni baru ada 50 lot lebih yang dapat dah 6 lot daripada 7, tinggal 6. Pasal ada masalah ni lah ni. Masalah yang berlaku ni, benda tu terbaik, cumanya tapak untuk kita letakkan satu-satu tempat untuk mendapatkan orang-orang yang boleh duduk di situ. Kalau contoh di Padang Terap, dia duduk di hujung dalam daerah sepadan dengan Kubang Pasu. Dia duduk di sepadan betul. Jadi masalahnya yang berlaku lah ni, masalah orang yang layak tu duduk di hujung sepadan Sik. Dia duduk hujung Padang Sik, sepadan dengan Derian Burung dan sepadan-sepadan. Kalau tengah-tengah tu boleh tahan lagi. Jadi orang-orang yang susah yang kita perlu bantu ni kebanyakan sebagai buruh. Dia dah tanah tak ada, harta betul lah, harta tak ada. Dia kena bekerja dengan orang. Kalau contohnya di sebelah Dun Pedu, dia duduk di sepadan dengan Sik ataupun sepadan dengan Penang. Dia nak ke Perik itu 40 km ke atas. Lihat tu lah, nak mencadangkan supaya daerah-daerah lain, supaya kalau di Padang Terap pun mungkin boleh lagi kita ubah daripada yang hak ada tu, ada di situ, yang balance lagi 30-40 lot tu kita ubah ke tempat-tempat yang sesuai, yang kita ambil kira orang panggil apa, berdekatan dengan orang yang nak boleh duduk. Kita cadangkan supaya buat 2-3 tempat pun tak apa, walaupun satu tapak tu 20 lot, 15 lot atau macam mana. Tu baru Padang Terap, tak luas mana. Kalau baling lagi luas, dia 1 maharalah lebih perjalanan dia. Kalau tapak tu jauh lebih daripada tu, mungkin kepayahan kita untuk mencari orang hak kita nak ambil nama tu. Pengalaman ni apabila Pedu mencadangkan beberapa orang, dia kata aku nak pindah macam mana Pak Suruh. Aku ni duduk jam motong hak orang, kalau aku duduk sana nak balik motong habis duit minyak gitulah. Jadi masalah tu yang berlaku. Walaupun ada 2-3 orang, dia duduk dalam rizak sungai, buat rumah di tepi rizak sungai, tapi kita suruh dia ke sana, dia memang dia tak berminat. Pasal dia duduk situ cari makan dia, cari pucuk balas, cari buluh, dan macam tu lah dia kerja dia, cari benda-benda hutan untuk jual. Jadi apabila nak suruh kita pindah duduk sana, dia tak aku nak buat kerja apa. Itulah mencadangkan supaya kerajaan negeri Kedah mengatur supaya diselerakkan tempat-tempat yang sesuai untuk tapak-tapak untuk orang-orang yang miskin.